Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Untuk menu berbuka petang ni, aku nak buat sup ekor lembu. So aku dah rebus, tengah rebus ni sup ekor ni. So sekarang ni yang buih-buih ni kita akan buang. Sebab apa kita buang? Tak nak dia buah ni. So nanti lepas ni kita akan proses untuk tumis bahan-bahan dia pula. Api yang kecil bagi dia masak betul-betul, baru dia rasa sedap. Okey. Lepas tu aku guna bawang merah, bawang putih, halia, lada hitam dan rempah-rempah yang dalam sup bunjut. Aku akan blend ke semua tu sampai lumat. Lepas tu tumis dulu 4 sekawan bawang putih merah yang dah diiris. Dah naik bau, baru letak bahan-bahan yang dah di blend tadi. Ni daun sup. Kita nak tabur dekat dalam sup nanti. Okey, kita dah boleh tutup. Kita dah boleh masukkan dalam sup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nanti letak air, jangan buang, sayang. Rempah banyak ni kita nak buat bawang goreng. Cukup dah ni. Okay, kita punya ni dah menggelegak. Jangan lupa letak mushroom seasoning. Bismillah. Right. Dia akan ada rasa-rasa cendawan. Lepas ni kita dah boleh tutup api dah. Kita tak ada sayur hari ni, cuma sayur dalam sup je lah. Jadilah tu. Apa ni? Gelap dulu bawang ni, air-air dia tu. Nanti kita akan gaulkan dengan garam sikit dan tepung jagung sikit. So nanti dah api kita letak garam. Setelah kita tabur dalam sup. Itu settle. Kita buat sambal kicap and rebus bihun. Sikit je. Bismillah. Jangan banyak-banyak. Masin dulu. Cukup. Kita akan letak tepung jagung supaya dia garing. Letak sikit je. Okey, dah. Sikit. Right. Kita gaul je dengan tangan. Tangan kita dah bersih. Okey. Nak goreng ni kena minyak yang banyak. Okey, kita sup ni dah. Kita boleh tutup dah ni. Jangan lupa letak garam. Ikat
Sup Eko. Lembut dah ni korang. Aku rebus 2 jam tadi. Okay, kita letak garam. Garam pun tak perlu banyak sangat lah. Kita nak makan dengan sambal kicap. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, kalau kurang garam kita boleh tambah, lebih nanti susah. So kita letak sikit. Bismillah. Dah. Okey, minyak kita dah panas. Kita dah boleh menggoreng. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup ni. Okay, yang ni kita taburkan daun sup dekat dalam sup kita. Bismillah. Macam kita orang memang suka daun sup banyak. So, letak saja. Kita boleh angkat. Okey. Settle. Kita nak buat sambal kicap kita guna bawang putih dengan lada cili api. Kita goreng sekejap supaya tak nanti dah kasi telur lah. Kicap dia. Kita secap dia, tak adalah berminyak sangat. Bawang kita cantik je lah. Macam tu. Okay, dah settle. So kita nak tumbuk kita punya sambal kicap. Mudah sangat. Tumbuk ni, tumbuk. Kenapa tak ada bawang merah? Sebab tu je resepinya. Macam tu je resepinya. Bawang putih dengan cili api. Jangan tambah-tambah perasaan, tambah-tambah rasa dan perasaan, tambah bawang merah. Kita guna kicap jalin. Bismillah. Guna je lah kicap apa-apa pun, asalkan kicap. Settle. Kicap kita nak makan dengan bihun sup Eko. Okay, dah jadi dah. Ni bawang goreng kita. Ni sambal kicap kita. Sekejap lagi kita nak potong-potong pula nasi impit. Okay, itu saja menu kita. Done.